Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap kali Aidiladha kita sembelih haiwan? Adakah hanya untuk daging atau ada maksud yang lebih besar? Satu, tanda ketaatan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih haiwan datang sebagai simbol ketaatan, mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang sanggup menyembelih anaknya kerana cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Dua, bukan daging yang sampai kepada Allah. Dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah tegaskan, daging dan darah itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Ibadah korban menguji hati, bukan sekadar penyembelihan fizikal. Tiga, berkongsi nikmat, eratkan ukhuwah. Daging korban diagih kepada yang memerlukan, ia membina kasih sayang, empati dan membantu golongan fakir merasai nikmat yang sama. Bila kita berkorban, bukan haiwan sahaja yang kita serahkan, tapi juga ego, cinta dunia dan keakuan diri. Itulah erti sebenar korban pada Aidiladha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.